ikan ni nampak je comel, tapi sebenarnya ada fakta mengerikan tentang ikan ni. Macam mana tu? Sebelum tu, kalau korang rasa kucing-kucing ni comel, tekan like dan subscribe dulu guys. Cepat tekan sekarang. Ini ialah dolphin. Walaupun nampak comel, dolphin sebenarnya memburu secara berkumpulan untuk mengepung ikan supaya ikan-ikan tu tak melarikan diri. Dolphin, dia tak boleh tidur macam kita tau. Dolphin ni hanya tidur menggunakan sebelah otak, manakala sebelah otak lagi akan terus berjaga untuk bernafas dan mengawasi bahaya. Kalau korang nak tahu, setiap dolphin mempunyai nama sendiri. Mereka mencipta satu bunyi siulan yang unik, seolah-olah nama bagi setiap dolphin tersebut. Dolphin ni juga dikatakan haiwan yang sangat bijak, sebab kadang-kadang dolphin ni bekerjasama tau untuk menghalau sekumpulan ikan ke kawasan yang lebih cetek supaya mudah untuk ditangkap. Dolphin ni nampak je comel, tapi sebenarnya mengerikan. Menurut korang, dolphin ni hebat tak? Cuba komen dekat bawah. Macam mana tu?